sangat sejuk lah pagi ni. 3. Ini setup paling mantap. Bag ni dia punya design, kita orang memang design dia untuk berguna bikers yang kalau contohnya nak kena naik train, so dia senang bawa. Boleh letak dekat antara bahu kepala kat sini lah. And then dia ada macam-macam tali yang memang functional lah. So ni antara salah satu setup kita menggunakan motor Honda CT125. Motor cukup-cukup selesa. Dah jalan jauh, cukup tinggi untuk pergi off-road. Ya. So pagi ni kita orang nak pergi ambil gambar dekat satu 7-Eleven yang kita orang nampak semalam view dia cantik. Untuk bergambar compare dengan Lawson yang sangat crowded tu. And then nak pergi ke train station viral tu pun nak ambil gambar juga. Gila kalau naik ni memang freezing ke muka. Orang semua ni saja letak pipi. Okay, daripada kita pergi Lawson, kita pergi 7E. Baik punya view. NANI? No foto. Malaysia betul. Orang cakap no foto, dia berhenti juga. Kita nak ambil gambar kat sini. Train station. Ini adalah train station yang viral. Sini je kot. Cantik. Oh mantap dia belah. Okay dek, duduk. One, two, three. Okay guys, so perjalanan balik hari ni lebih kurang 163 km. Ambil masa lebih kurang 4 jam lah. So macam ni lah rupa dia kalau kita yang tunjuk jalan. Selalu confused dan kadang-kadang kita mungkin akan terlajak jugalah. Nak lagi perjalanan kita ni, kita memang lalu jalan daram je. Untuk motor 125cc kita tak payah, tak boleh lalu highway lah. Salah. Sekali kubur lah. Kita memang akan lalu lah. Macam ni laluan kita, lalu orang rumah orang, jalan dalam. Untuk dekat map setting tu kita setting avoid motorways, avoid tol. Korang tengok kat atas ni highway dah. So kita memang lalu tepi-tepi jalan macam ni, tepi daripada highway. Tapi kita memang takkan ternaik highway lah. Sebab kalau nak highway memang bersiang lah. Macam-macam denda nanti kau kena bayar. Saya tak balik Malaysia kau. So inilah speed kita.
40. Kalau speed 40 ni, dia sampai lebih kurang 4 jam. Tapi kalau kita naikkan sikit speed kita kepada 55 guys. Tadi ChatGPT ping dah tolong kira kan. Kalau 55 dia boleh jadi 3 jam terus. Nampak bezanya permainan speed. Ni kita masih lagi lalu dekat kawasan town-town. So nanti kita mungkin akan lalu banyak kawasan pegunungan lah untuk hari ni. So beginilah cerita dia. Kalau kita menggunakan motor bawah 125cc, kita memang langsung tak boleh masuk highway. And perlu ikut jalan dalam yang banyak traffic light dan speed yang amat-amat slow. Tapi untuk orang yang suka layan, okey ya. Kita boleh tengok macam ni lah. Dapat tengok slow-slow. Rasa nak berhenti boleh berhenti. Beku. Kalau lampu kita tengah hijau tapi kita nak kanan, kita tetap kena bagi orang depan jalan dulu. Melainkan traffic light tu memang bagi kat kita hijau. Betul. Okay, apa-apa nanti kita sambung. Okay guys, kita kesejukan nak mampusan. Suhu 5 je sampai pukul 12 hari ni. So bila kita atas motor, rasa macam nak beku. Jari sampai tak rasa apa-apa dah. Kalau turun-turun tadi, jari dah biru. So kita berhenti sekejap. Take 5 sekejap. Panaskan tangan dengan pampers. Beli sebab nak panaskan tangan je. Impact tak macam. Dia punya jalan dalam guys. Betul-betul jalan dalam. Cabaran yang sebenar akan bermula. Kalau korang tengok dekat sebelah kiri ni empangan. Kiri kanan depan belakang ni semua memang gunung. Dan rasanya hanya seorang je lah motor yang lalu kat sini. Dengan suhu yang sejuk juga, 5 degree Celsius. Hari ni memang suhu dia akan 5 degree je. Tak tahu lah bila nak naik dia. Turun naik sama je rasanya sejuk dia pun. Ini jalan tu. Ha? Ini jalan tu. Tak kira. Oh, kita tidak rosak. Benar. Tadi macam hijau. Tadi dia macam hijau juga. Macam rosak ah. Apa yang kau merepek ni syaitan? Dari tadi tu nampak pilih merah gini. Ayo. Gunung ke gunung ke gunung. Lepas tu masuk tang balik. Turun gunung, naik gunung, masuk town. Itu dah ulang-ulang. Dah ni rasanya dah keberapa kali dah ni, tak ingat dah ni. Dari satu jambatan ke satu jambatan,
ulang-ulang. Rasa macam berpusing-pusing tempat yang sama je guys. Tapi view dia layan gila, cantik gila tu. Ni kita akan lalu satu tasik. Sebelah kanan ni ada tasik besar, panjang. Dia mengelilingi antara gunung ke gunung ni. So kita kan dah lalu dari gunung sana tu tadi. Dan sekarang kita orang kat gunung sebelah ni. Yang kita orang memang lalu jalan-jalan bukit lah. Kita berhenti di macam kawasan R&R dia. Dia punya jalan dalam, memang betul-betul dalam. And ya, kebetulan kita jumpa motor sama. So ni adalah geng-geng 125cc yang tak boleh masuk highway. Steady je uncle-uncle ni semua. Ni uncle-uncle. Dia PCX. Oh ya Allah, dia punya sejuk tak boleh buat bincang tu. Ni ampangan ni. Kita daripada satu gunung ke satu gunung ke satu gunung. Dia betul-betul lalu ikut lereng-lereng. Betul-betul dahsyat. Hai kata. Akan dari satu terowong ke satu terowong. Ini banyak terowong di lalu. Dan terowong-terowong ni adalah terowong yang bypass antara gunung-gunungnya. Dan ada terowong yang tak ada orang, tapi yang buat bestnya setiap terowong ni diorang maintain. Sepanjang perjalanan ni memang banyak lah. Tengok jumpa orang-orang macam ni yang tengah maintain, buat maintenance dekat terowong-terowong dia. So tak ada rasa sepi sangat. Dan setiap terowong ni dia ada nama dia tau. Ini. Oh, okay. Okay. Oh. Kurang bagus. Janganlah campak bawah lantai macam ni. Tangan tu. Macam ni tangan. Campak bawah lantai mantap sangat ni kau. Macam ni okey tangan kau. Ni macam ni. Ada output sangat. Okey. Pengingat ada bukit yang terakhir, gunung yang terakhir kot kita orang akan turun naik. Sebab dia paling tinggi, yang ni paling tinggi, paling curam. Kalau kat tangan kau sini dek. Tak tangan lu. Macam ni. Adalah lagi satu lagi. Sampai trauma member nampak gunung. Lagi sekali up and 6 hours later. So, secara overall, motor ni kita boleh katakan motor yang comfort. Tapi untuk kelajuan yang kita perlu bawa di Jepun, saya rasa orang yang kesabaran dia betul-betul tinggi yang boleh bersabar. Kalau korang boleh bawa motor speed 30, 40, 50, korang boleh bawa motor ni.
Tapi kalau kat Malaysia ni kita dah perambat dah ni. Kat Memang Malaysia best. dah aspek ni. Kat Malaysia dah spek. Motor tinggi. Dia punya apa? Airbox. Kat atas. So memang tak risau lah kalau nak kena redah banjir ke apa kan. Kalau Ini kalau bawa di Subang ni. ni kau tengok bahagian exhaust pula. Dia punya tinggi tu. Lain-lain standard. Tak ada apa nak cakap. Tapi memang comel. Bagus shoot. Honda siap bagi toolbox. Lampu signal yang cute Cute gila. Kiri kanan. Everything about this bike is cute lah. Thank you Ricoh and Isesaki. Next time kita ambil motor yang lagi besar. Motor ni best. Untuk next yang besar.